Assalamualaikum, so hari ni kita nak tengok pencabar terbaru untuk Kapcai 150cc. Dekat belakang aku ni ada motor daripada Modenas. Let's go. Okay geng, so inilah dia Modenas Z15 GT yang terbaru. Color merah dia lawa geng. So Z15 GT ni dia datang dengan 3 color, iaitu color Rosso Red, Nardo Grey dan juga color Graphite Grey. Dengan sentuhan daripada Kawasaki bersama dengan Modenas, jadilah rupa seperti ini. So yang ni dia ambil inspirasi daripada ikan arwana, iaitu ikan lokal Malaysia, kena dengan sifat dia iaitu ikan pemangsa. Jadi dia punya karakter bila digabungkan, terhasilnya sebuah motor macam ni, memang dia akan cari dia punya mangsa dia. Jadi untuk spek enjin dia datang dengan 149.5cc, mampu menghasilkan horsepower sekitar 16.8 horsepower pada 9,500 rpm dan menghasilkan torque sekitar 13.5 Nm of torque pada 7,500 rpm. So untuk dia punya horsepower masih lagi leading dalam dia punya 150cc punya kelas lah. Ok, so kita borak pula daripada segi design. So untuk design motor ni adalah kombinasi Malaysia punya engineer dan juga Kawasaki. So that's why kalau kita nampak daripada jauh ni, dia ada DNA Sugumi dekat area lampu hadapan ni, dan juga lampu dada ni kalau kita tengok pun ada sentuhan juga. Dekat tengah tu dia macam ARM yang ada pada Kawasaki Ninja lah. Tapi yang ni dummy lah, dia cuma design saja, nampak lebih menarik dan lebih unik. Dekat mana yang mengatakan design dia ni nampak macam ikan arwana adalah dekat bahagian hadapan ni. So untuk hadapan ni kalau kita tengok dia macam mulut arwana macam tu lah. Apa yang menarik, dia datang dengan sistem keyless. Walaupun dia ada kunci, dia boleh pakai dua-dua, sama ada nak pakai manual ataupun nak pakai auto. Cara untuk nak pakai auto dia, dekat butang remote ni dia ada butang unlock. Bila kita tekan, dia akan automatik jadi hijau. Lepas tu kita dah boleh pusing. So bila kita pusing, meter pun menyala. Sama ada nak pakai manual ataupun auto, terpulang. Yang tu teknologi yang ada pada Z15 GT ni. Kita tengok pula dia punya tangki. Tangki dia datang dengan 5.7 liter, antara yang besar juga untuk 150cc punya kelas. Dekat bahagian bawah seat ni dia tak ada ruang lah untuk kita letak barang, cuma ada sikit untuk letak tools, itu sahaja. So untuk spek lebih lanjut boleh ke video panjang di YouTube aku dah letakkan link dekat bawah. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe geng. Kita jumpa lagi di next video.